Korang pernah tak jumpa seseorang yang nampak senyap, pendiam, tetapi menyimpan rahsia yang besar? Dalam kelas 3 cemerlang, ada seorang pelajar yang selalu duduk bersendirian. Muka dia ada parut, dan bila cakap pun suara dia perlahan je. Ramai yang tak endah pasal dia. Ada yang ejek, ada yang ketawa. Sampai cikgu pun kadang-kadang abaikan dia. Tapi apa yang mereka tak tahu, budak ni sebenarnya ada latihan istimewa. Dia pernah dilatih oleh unit khas tentera masa dia masih kecil. Suatu hari tu waktu balik sekolah, tiba-tiba ada van hitam berhenti kat pagar sekolah. 2 orang bertopeng keluar dan mereka culik anak pengetua. Semua murid menjerit panik, tapi budak ni dengan tenang je jalan ke arah van tu. Bila dia buka jaket dia, semua terkejut tengok dalam tu ada macam-macam senjata kecil yang dia buat sendiri. Masa dia mula bergerak, satu suara berbisik, siapa sebenarnya budak ni? Nak tahu apa jadi lepas tu? Jangan lupa tengok bahagian 2. Tekan subscribe dan notification untuk video seterusnya. Jumpa lagi.